Kemudian yang buat Kawang, 12 menit. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum. Selamat petang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Rabbi israhli sadri. Wa yassirli amri. Wahlul uqdatan bil lisani. Yafqahu qawli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Bukanlah kamu dari golongan umatku jika kamu tidak memperhatikan urusan sesama kamu, melatari perbahasan kami daripada Sekong pada petang ini. Terima kasih Tuan Speaker atas peluang yang diberikan. Tahniah kepada semua ahli-ahli yang berhormat, sama ada yang dipilih melalui pilihan raya ataupun yang dilantik, di mana 3.7 juta kepentingan dan nasib masa depan rakyat Sabah ada di pundak kita. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih maksukul si Sheni kepada Sekongyan yang memberi kepercayaan kepada saya untuk penggal kedua berdiri di dalam Dewan yang mulia ini. Dari sejumlah besar peruntukan 6.4 bilion ini, Tuan Speaker, yang difikirkan oleh rakyat, sama ada kita yang ada di dalam Dewan yang mulia ini ataupun mereka yang di luar, adalah bukan hanya tentang angka, namun rakyat mahu tahu dan rasa bekalan air mereka stabil, karan mereka stabil, jalan mereka selamat, peluang pekerjaan untuk mereka wujud, ekonomi meningkat dan hidup mereka sejahtera dan kawasan mereka membangun. Saya mengalu-alukan berbagai inisiatif yang ditawarkan kerajaan melalui bajet 2026 ini. Sekong Bangun mengambil bahagian dalam perbahasan ini, khusus menyentuh tunjang atau dengan izin ko-isu ekonomi negeri kita, yaitu perkara 40, hak 40% kutipan hasil persekutuan di Sabah. Kerajaan negeri mensasarkan kutipan hasil sebanyak RM6.43 bilion. Namun, kita sedar Tuan Speaker, angka ini mampu melonjak jauh lebih tinggi jika hak perlembagaan 40% ini dilaksanakan sepenuhnya. Ini hak perlembagaan Sabah. Hak perlembagaan 3.7 juta rakyat Sabah yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Malaysian Agreement 63, dan jika ini dilaksanakan sesuai 112C dan 112D, maka Sabah akan mempunyai perolehan tambahan yang secara signifikan akan dapat membantu perbelanjaan pengurusan dan pembangunan negeri ini. Tuan Speaker, sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang rundingan Januari, maka Sekong ingin menyentuh mengenainya. Difahamkan, terdapat siri perjumpaan antara setiausaha kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Namun Sekong ingin menegaskan bahawa setiausaha kerajaan negeri atau jawatan kuasa teknikal persekutuan tidak harus dibiarkan memuktamadkan formula ini secara bersendirian, Tuan Speaker. Formula ini mestilah datang daripada aspirasi rakyat Sabah. This is what Sabah wants, bukan apa yang federal mahu berikan. Kita tidak mahu tragedi penyerahan Labuan berulang, Tuan Speaker, di mana keputusan besar tentang wilayah kita Labuan itu dibuat tanpa kelulusan tuntas Dewan yang mulia ini. Kita tidak mahu wakil kita di meja rundingan diintimidasi oleh pihak sebelah sana. Oleh itu, saya ingin bertanya kepada kerajaan negeri, adakah kerajaan negeri berani memberi jaminan bahawa sebarang formula mekanisme 40% dipersetujui di peringkat pegawai atau teknikal akan dibentangkan terlebih dahulu di sidang DUN ini untuk mendapat mandat penuh dan kelulusan DUN yang mulia ini sebelum ia ditandatangani dengan kerajaan persekutuan. Tuan Speaker dan sidang DUN yang mulia, ini penting kerana legasi keputusan ini akan berkekalan sampai kiamat. Kami di Blok Pembangkang mewakili 288,703 undi popular, hampir separuh daripada rakyat Sabah berbanding JRS. Kami ada hak moral untuk terlibat sama.
kita semua di sini, kerana kita semua di sini adalah pemegang taruh mewakili lebih 3 juta rakyat Sabah yang kita kasih. Ada kebimbangan saya, Tuan Speaker, jika perunding kita lembut di meja rundingan, ada risiko pihak federal akan menggunakan geran pembangunan yang diberi sebelum atau selepas 2025 sebagai alasan untuk melangsaikan offset hutang tunggakan 40% sejak 74. Geran pembangunan adalah tanggungjawab federal yang lain. 40% adalah hak hasil yang lain. Jangan dicampur adukan. Di sini saya ingin mengemukakan pandangan kepada kerajaan. Yang pertama, saya mencadangkan agar mekanisme pembayaran 40% ini ditetapkan secara mandatori supaya dibayar secara automatik dan berkala, iaitu setiap 3 bulan suku tahun, terus ke perbendaharaan negeri. Jangan tunggu setahun sekali atau tunggu ihsan federal. Contohnya, hasil yang dipungut sehingga Mac wajib disalurkan automatik pada bulan April. Ini menjamin aliran tunai dengan izin cash flow negeri yang konsisten. Tuan Speaker, saya telah meneliti buku bajet 2026. Saya kecewa kerana saya dapati tiada kod akaun khusus diwujudkan bagi merekodkan penerimaan hasil 40% ini, Tuan Speaker. Kerajaan menurut saya seharusnya mewujudkan satu kod akaun, walaupun dengan nilai nominal RM10 atau dipanggil token vote. Kewujudan kod ini membuktikan keseriusan kita. Ia isyarat kepada federal bahawa akaun kita sudah sedia untuk terima duit. Jika kita tidak letak seolah-olah kita sendiri tidak yakin duit itu akan masuk pada 2026. Maka Sekong ingin bertanya, mengapakah tiada kod akaun hasil khusus diwujudkan dalam buku bajet 2026 bagi tujuan ini, sedangkan kita mengamalkan perakaunan akruan? Sekong mencadangkan agar kerajaan negeri mewujudkan kod akaun tersebut dengan nilai token vote didedahkan dalam nota dengan izin disclosure requirement sebagai contingent asset dalam penyata kewangan negeri. Kita mahu, Tuan Speaker, keputusan yang solid supaya anak cucu kita tidak menyalahkan kita kerana kekilafan kita pada hari ini. Tuan Speaker, berkaitan isu kemiskinan, dinyatakan telah berjaya dihapuskan kemiskinan tegar. Kita bukan hidup atau berada di zaman Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, khalifah yang kedua, yang keadilan dan kesaksamaan pemerintahnya sehinggakan diriwayatkan oleh mufassirah pada zaman pemerintahnya tidak ada satu orang pun yang miskin. Tidak ada satu orang pun yang berhutang yang tidak boleh bayar hutang melainkan mereka dapat bayar hutang. Tidak ada satu orang pun lelaki bujang yang mau kahwin tapi tidak dapat kahwin kerana tidak ada duit. Semuanya ada duit. Demikianlah dimaknakan olehnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik yang mendapat ampunan daripada Tuhannya. Walaupun Sabah mencatat kemajuan menurunkan kadar kemiskinan daripada 19.7 kepada 17.7, angka ini, Tuan Speaker, masih tertinggi di Malaysia. Di Sekong, ramai keluarga masih menghadapi kesukaran menyediakan makanan asas, perbelanjaan sekolah dan kos perubatan. Salah satu bukti kukuh yang saya temui beberapa bulan lalu, namanya Kak Nortismawati yang tinggal di Desa Permai, Batu Sapi. Ibu tunggal berusia 40 tahun, anak 8, kerja di estate dengan gaji RM1.300, terpaksa ikat perut, anak ke sekolah selalunya jalan kaki, Tuan Speaker, tanpa belanja sekolah di dalam poket. Mereka kebanyakannya makan bubur setiap hari. Bubur nasi. Tinggal di Pondok Usang. Minta rumah SMJ, dia bilang tidak dapat. Minta rumah PPRT, tidak dapat. Ini membuktikan kemiskinan tegar di lapangan belum dapat diatasi sebagaimana yang menjadi harapan kita semua. Berikut ini adalah gambar yang saya rakam ketika saya mengunjungi beliau. Tuan Speaker, disebut juga peruntukan untuk golongan yang layak, yakni golongan miskin. Ini menjadi suatu perkara yang sangat menggembirakan dan kami syukuri di Sekong. Namun Tuan Speaker,
Proses untuk mendapatkan bantuan menjadi halangan terbesar bantuan ini sampai kepada golongan sasar. Kerana saya ada melaksanakan program dokongan kepada warga emas memohon bantuan kebajikan. Saya bawa mereka ke Jabatan Kebajikan. Dan setakat ini untuk pengetahuan Tuan Speaker, lebih 200 orang yang telah kami bawa, hanya 2 orang yang tidak dapat, hanya 2 orang yang dapat diluluskan. Maka saya mohon kepada Kementerian berkenaan untuk melihat perkara ini supaya ianya dapat diperbaiki, dapat membantu rakyat di Sabah. Akan halnya pendidikan, Tuan Speaker, sejumlah RM 204.72 juta diperuntukkan. Selain perbelanjaan persekutuan untuk tahun hadapan sebanyak RM 66.2 bilion. Saya ingin bertanya, dari peruntukan pendidikan persekutuan itu, berapa yang disalurkan ke Sabah dan perinciannya? Dalam konteks ini, Sekong ini mencadangkan senarai keutamaan atau priority listing sekolah daif di Sabah dengan laporan kemajuan dibentang setiap 6 bulan. Peruntukan tambahan untuk sekolah luar bandar termasuk golongan digitalisasi pembelajaran. Kerjasama memperkasa TVET untuk anak muda sandakan agar sejajar dengan peluang kerja dalam industri logistik, pelabuhan dan perkhidmatan. Tuan Speaker, Sekong ingin membawa perhatian Tuan Speaker dan Sidang DUN yang mulia tentang adanya anak-anak pelajar kita yang belajar tanpa buku teks. Bila ditanya mengapa tiada buku teks, mereka bilang buku teks memang tidak diberikan oleh sekolah. Kenapa tidak dapat diberikan oleh sekolah? Kerana tidak cukup buku teks, YB Menteri. Jadi mohon YB Menteri, sahabat saya, sekolah itu adalah SMK Elopora dan SK Mawar untuk boleh meneliti, menyiasat perkara ini untuk tindakan bantuan kepada mereka. Tuan Speaker, Sekong ingin menegaskan bahawa masalah air di Sandakan, termasuk di Sekong, sudah terlalu lama menjadi hantu kepada rakyat. Kalau boleh saya katakan jadi hantu lah. Walaupun kerajaan negeri dan persekutuan mengumumkan projek naik taraf bernilai ratusan juta ringgit, namun banyak kawasan masih mengalami, sampai saya bercakap pada petang ini, tekanan air rendah, gangguan berhari-hari, dan kualiti air yang meragukan. Di sini saya ada ambil untuk kali ketiga. Penggal yang lalu saya temui 2 kejadian jenazah meninggal mau dimandikan tiada air 2 kali. Ini yang kali ketiga, penggal yang sekarang ini. Air tidak ada. Pakai mineral water, Tuan Speaker, Sidang DUN yang mulia. Maka Sekong mencadangkan agar kerajaan yang pertama mewujudkan task force khas bekalan air Sandakan dengan KPI yang jelas dan dilaporkan secara terbuka. Penyelesaian jangka pendek seperti penambahan lori air dan sistem penapis community. Audit kejuruteraan terhadap loji rawatan dan sistem pipe lama. Rakyat sudah letih menunggu janji. Kami mahu jadual pelaksanaan, bukan sekadar pengumuman. Tuan Speaker, kerajaan juga telah mengeluarkan peruntukan berkaitan dengan infrastruktur dalam jumlah yang besar di berbagai kementerian yang ada. Maka saya ingin bertanya, apakah status projek bekalan air bersih di Kampung Bambangan? Kerana di sana ada lebih 1,000 nyawa rakyat. Ada sebuah sekolah, ada surau yang bergantung kepada bekalan air bukit dan juga air hujan. Apakah status projek jalan utama ke Kampung Gas, Kampung Bahagia dan IOI, serta jalan Hulu Sibuga bermula daripada Bulatan Sundang sehingga Bulatan Jabatan Air? Apakah status pembinaan rumah mangsa kebakaran Kampung Gas? Bilakah ianya dapat disiapkan dan diserahkan kepada rakyat untuk mereka duduki dan sejahtera dalam kehidupan mereka? Apakah status klinik kesihatan di Kepulauan Sekong yang melibatkan kesejahteraan beribu rakyat Sabah di Kepulauan? Akhirnya, Tuan Speaker yang saya muliakan, kami terkenangkan Adun Lamak yang pernah mengambil satu quote kenyataan Mahatma Gandhi yang pernah berkata, politics without principle will destroy the country. Politik tanpa prinsip, tanpa integrity akan menghancurkan negara ataupun negeri. Kami di Sekong belajar dari almarhum dan juga dari Senalang dan beberapa adun senior yang lain. Makna dan manifestasi teguh
dalam prinsip bahawa Tuan Speaker dan sidang DUN yang mulia, integriti ianya adalah sifat mulia, kurniaan Tuhan kepada hambanya yang Dia pilih. Terima kasih Lamag, terima kasih Senalang. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ila ruhil marhum yang berhormat Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin. Terima kasih Tuan Speaker. Yang berhormat Sekong pun sudah jadi senior sekarang, bukan lagi junior. Jadi yang baru harus belajar juga daripada yang berhormat Sekong. Dia cakap lantang, tapi dia hatinya lembut. Terima kasih Sekong. Sekarang saya jemput yang berhormat Kawang.